Anda hidup dalam satu zaman di mana setiap perubahan peribadi mesti diisytiharkan. Anda mulakan diet, anda muat naik gambar makanan sihat. Anda mula bersenam, anda kongsi video di gym. Anda memulakan perniagaan baru, anda umumkan di semua media sosial. Kita telah dikondisikan untuk percaya bahawa transformasi adalah satu persembahan awam. Kita percaya bahawa untuk sesuatu perubahan menjadi nyata, ia memerlukan saksi, ia memerlukan tepukan, ia memerlukan pengesahan dari luar. Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda bahawa kepercayaan ini bukan sahaja salah, malah ia adalah perangkap paling licik yang menghalang perubahan sejati anda? Bagaimana jika desakan untuk menghebahkan perjalanan anda sebenarnya adalah helah terakhir dari identiti lama anda yang terdesak untuk terus berkuasa? Transformasi yang paling mendalam, yang paling kekal tidak berlaku di atas pentas. Ia berlaku dalam kesunyian. Ia tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar dan berlaku jauh di dalam diri anda. Ia tidak memerlukan penonton. Ia memerlukan koheren dalaman. Anda telah diajar untuk menjerit tentang perubahan anda, sedangkan alam semesta hanya mendengar bisikan frekuensi anda. Anda sibuk mencari like dan komen, tanpa menyedari bahawa kuasa sebenar datang apabila tiada siapa yang tahu apa yang sedang anda bina di dalam diri anda. Ini bukan sekadar falsafah. Ini disokong oleh fizik dan biologi. Sains neuro menunjukkan bahawa otak anda membina semula dirinya melalui sambungan sinaptik mikroskopik, peristiwa-peristiwa kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Fizik kuantum pula mendedahkan bahawa realiti beralih dari potensi kepada kenyataan, bukan melalui pengumuman besar-besaran, tetapi melalui keruntuhan gelombang yang senyap sebagai tindak balas kepada pemerhati yang koheren. Medan kuantum menyusun semula dirinya di sekeliling frekuensi dalaman anda, bukan pengisytiharan luaran anda. Setiap kali anda merasakan desakan untuk memberitahu dunia, berhenti. Tanya diri anda, siapa yang sebenarnya mahu bercakap? Adakah ia diri baru anda yang sudah yakin atau diri lama anda yang mencari pengesahan bahawa ia masih wujud? Perubahan sejati tidak perlukan bukti. Perubahan sejati itu sendiri adalah bukti. Jadi, mari kita terokai mengapa kesunyian adalah senjata paling ampuh dalam transformasi anda dan bagaimana anda boleh menggunakan kuasa gaib ini untuk membina semula realiti anda dari dalam keluar, tanpa perlu berkata walau sepatah pun kepada dunia. Perangkap terbesar dalam pembangunan peribadi hari ini ialah ilusi bahawa pengiktirafan luaran bersamaan dengan kemajuan dalaman. Anda fikir dengan mengumumkan matlamat anda mencipta accountability. Tetapi apa yang sebenarnya anda lakukan ialah menyerahkan tenaga anda. Apabila anda berkata, saya akan berhenti merokok, atau saya akan memulakan perniagaan ini, anda melepaskan sebahagian besar tenaga kreatif yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan itu. Anda mendapat kepuasan segera dari pujian dan galakan orang lain yang secara kimiawi memuaskan otak anda dan mengurangkan desakan sebenar untuk melakukan kerja yang sukar. Ia seperti meniup belon dan kemudian melepaskan udaranya sebelum ia boleh terbang. Tenaga yang tersebar adalah tenaga yang lemah. Transformasi sejati memerlukan pemusatan tenaga yang luar biasa. Fikirkan tentang benih. Ia bercambah dalam kegelapan di bawah tanah di mana tiada siapa yang melihat. Ia menumpukan seluruh tenaganya untuk menembusi tanah. Jika anda terus menggalinya untuk memeriksa kemajuannya, anda akan membunuhnya. Perubahan anda adalah benih itu. Ia memerlukan kegelapan, kesunyian dan perlindungan dari penghakiman dan pendapat dunia luar untuk menumbuhkan akar yang kuat. Inilah kebenarannya. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada kata-kata anda. Ia tidak peduli dengan siaran media sosial anda.
Ia bertindak balas secara eksklusif kepada satu perkara, frekuensi anda yang koheren. Koheren ialah keadaan di mana fikiran, perasaan dan keadaan fizikal anda selaras sepenuhnya, menyiarkan satu isyarat yang jelas dan stabil ke alam semesta. Apabila anda mengumumkan perubahan anda sebelum anda benar-benar merangkuminya, anda sering menyiarkan isyarat yang bercanggah. Anda mungkin berkata, saya seorang yang yakin, tetapi medan tenaga anda menjerit ketakutan dan keraguan. Alam semesta keliru dengan isyarat anda yang bercampur aduk. Ia tidak tahu apa yang harus diberikan kepada anda. Kesunyian sebaliknya membolehkan anda menumpukan seluruh tenaga anda untuk mencapai koheren dalaman ini. Ia adalah makmal pribadi anda di mana anda boleh menentukur semula frekuensi anda tanpa gangguan. Dalam kesunyian, anda tidak lagi berlakon. Anda mula menjadi. Dan apabila anda menjadi, alam semesta tidak mempunyai pilihan selain mencerminkan siapa diri anda yang baru. Proses ini tidak memerlukan pengumuman. Ia hanya memerlukan kehadiran anda. Berhenti bercakap tentang orang yang anda ingin jadi dan mula menjadi orang itu secara senyap. Jangan beritahu dunia. Tunjukkan kepada mereka nanti. Atau lebih baik lagi, jangan peduli untuk menunjukkannya sama sekali. Hanya hayatinya. Itulah kuasa sebenar. Ramai orang gagal dalam transformasi mereka kerana mereka salah faham tentang apa yang perlu diubah. Mereka fokus pada melakukan diet, melakukan senaman, melakukan amalan baru. Tetapi perubahan yang berkekalan tidak pernah datang dari apa yang anda lakukan. Ia datang dari siapa anda menjadi. Identiti teras anda adalah pelan tindakan yang mengawal 95% tingkah laku, pemikiran dan perasaan automatik anda. Ia adalah sistem operasi bawah sedar anda. Anda boleh cuba memasang perisian baru iaitu tabiat baru, tetapi jika sistem operasi iaitu identiti anda tetap sama, sistem itu akhirnya akan menolak perisian tersebut. Inilah sebabnya mengapa desakan untuk mengumumkan perubahan adalah tanda bahaya. Ia adalah identiti lama anda yang cuba mengawal naratif. Identiti lama anda yang tidak selamat, yang bergantung pada pengesahan luaran, cuba menggunakan alat yang sama untuk menguruskan transformasi anda. Ia berkata, beritahu semua orang, dapatkan sokongan mereka. Dengan cara itu, jika anda gagal, sekurang-kurangnya anda telah mencuba. Ini adalah sabotaj. Identiti baru yang anda ingin bina tidak memerlukan penonton. Ia yakin pada dirinya sendiri. Ia beroperasi dari tempat pengetahuan dalaman, bukan harapan luaran. Proses menukar identiti anda adalah seperti menanam semula laluan saraf di otak anda. Apabila anda mula berfikir, merasa dan bertindak sebagai diri anda yang baru, anda secara fizikalnya mula membina sambungan saraf yang baru. Laluan ini pada mulanya sangat rapuh, seperti denai kecil di dalam hutan tebal. Setiap kali anda mengumumkan perubahan anda terlalu awal, anda menjemput pendapat, keraguan dan tenaga orang lain untuk masuk dan memijak laluan saraf baru yang rapuh ini. Satu komen sinis atau soalan yang meragukan dari rakan boleh menghantar anda kembali ke lebuh raya saraf lama yang selesa iaitu identiti lama anda. Kesunyian melindungi laluan saraf baru ini. Memberikan mereka ruang dan masa untuk menjadi kuat, untuk menjadi laluan lalai baru anda. Dalam ruang suci ini, anda bukan lagi mencuba untuk menjadi berbeza. Anda sedang melatih semula otak dan badan anda untuk menjadi berbeza pada tahap selular. Anda sedang mengubah siapa anda pada tahap yang paling asas. Anda tidak perlu memberitahu sesiapa pun kerana badan anda sudah tahu. Anda akan mula perasan perubahan dalam cara anda berjalan, cara anda bercakap, perkara yang menarik minat anda. Perubahan itu bukan lagi satu matlamat di masa hadapan. Ia adalah realiti somatik anda pada masa kini.
Inilah peralihan dari melakukan kepada menjadi. Dan peralihan ini yang paling penting dari semua berlaku dalam kesunyian yang mendalam. Sekarang, mari kita bercakap tentang mekanisme sebenar di sebalik perubahan ini. Bagaimana alam semesta tahu anda telah berubah jika anda tidak memberitahu sesiapa? Jawapannya terletak pada salah satu prinsip paling mendalam dalam fizik kuantum, iaitu kesan pemerhati ataupun observer effect. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan potensi tak terhingga sebagai gelombang kebarangkalian sehingga ia diperhatikan. Apabila diperhatikan, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal, satu realiti yang nyata. Anda adalah pemerhati realiti anda. Tetapi pemerhatian bukanlah satu tindakan pasif. Ia bukan sekadar melihat dengan mata anda. Pemerhatian dalam konteks kuantum adalah satu tindakan kesedaran yang fokus dan koheren. Medan kuantum yang tidak terbatas, yang mengandungi semua kemungkinan realiti, tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu atau apa yang anda katakan. Ia bertindak balas kepada siapa anda menjadi pada tahap tenaga. Frekuensi getaran anda yang dicipta oleh keselarasan antara fikiran dan perasaan anda adalah tindakan pemerhatian yang memberitahu medan kuantum potensi mana yang perlu diruntuhkan menjadi realiti untuk anda. Inilah sebabnya mengapa koheren adalah segalanya. Apabila fikiran anda memikirkan kekayaan tetapi hati anda merasakan kekurangan, anda adalah pemerhati yang tidak koheren. Anda menghantar isyarat yang bercanggah. Anda melihat kedua-dua potensi kekayaan dan potensi kekurangan secara serentak. Dan oleh itu, medan kuantum tetap dalam keadaan gelombang. Tidak runtuh menjadi apa-apa yang baru untuk anda. Realiti anda tetap sama. Sebaliknya, apabila anda berlatih secara senyap untuk menyelaraskan fikiran dan perasaan anda menjadi pemerhati yang koheren. Apabila anda boleh memikirkan kesihatan dan pada masa yang sama merasakan kegembiraan dan tenaga kesihatan itu di dalam badan anda, seolah-olah ia sudah berlaku, anda mencipta tanda tangan elektromagnet yang kuat dan jelas. Isyarat ini adalah arahan yang tidak boleh disangkal kepada medan kuantum. Anda tidak lagi meminta realiti baru. Anda memerhatikannya untuk wujud. Proses ini disokong oleh sains neuro. Apabila anda berulang kali menjana keadaan dalaman yang baru, anda menguatkan litar saraf yang berkaitan dengan realiti itu. Otak anda mula berfungsi seolah-olah peristiwa itu telah pun berlaku. Menurut prinsip Hebbian, sel saraf yang berhubung bersama akan terikat bersama. Anda secara literalnya memasang perkakasan neurologi untuk realiti baru anda sebelum ia muncul di dunia 3D. Apabila perkakasan dalaman anda berubah, realiti luaran anda mesti menyusul. Ia adalah hukum alam. Anda tidak perlu mengumumkannya kerana anda sedang menyiarkannya pada frekuensi yang jauh lebih berkuasa daripada kata-kata. Anda berkomunikasi terus dengan bahasa alam semesta, bahasa tenaga, frekuensi dan getaran. Mari kita mendalami konsep koheren kerana ia adalah kunci kepada segalanya. Bayangkan tenaga anda seperti orkestra. Apabila anda tidak koheren, setiap pemuzik memainkan lagu yang berbeza dengan rentak yang berbeza. Fikiran anda memainkan simfoni kebimbangan tentang masa depan. Hati anda memainkan balada kesedihan tentang masa lalu. Dan badan anda memainkan irama, tekanan dan keletihan. Hasilnya adalah bunyi bising yang memekakkan satu isyarat yang kacau bilau yang dihantar ke medan kuantum. Alam semesta mendengar bunyi bising ini dan hanya boleh memantulkan lebih banyak keadaan huru-hara kepada anda. Koheren adalah apabila anda sebagai konduktor mengarahkan setiap pemuzik dalam orkestra anda untuk memainkan karya agung yang sama. Fikiran anda,
hati anda dan badan anda semuanya bergetar dalam harmoni yang sempurna. Fikiran anda fokus pada visi yang jelas. Hati anda dipenuhi dengan emosi yang tinggi seperti rasa syukur, cinta atau kegembiraan yang berkaitan dengan visi itu. Dan badan anda berasa santai dan terbuka seolah-olah visi itu sudah menjadi kenyataan. Gabungan pemikiran yang jelas dan emosi yang tinggi ini mencipta tanda tangan elektromagnet yang sangat kuat dan teratur. Ia mengubah anda dari mentol lampu biasa yang menyebarkan cahaya ke semua arah kepada pancaran laser yang fokus yang boleh menembusi jirim dan mencipta realiti baru. Inilah sebabnya mengapa ramai orang gagal walaupun mereka bermeditasi atau membuat visualisasi. Mereka mungkin menghabiskan 20 minit pada waktu pagi untuk mencipta keadaan koheren, tetapi kemudian menghabiskan 16 jam berikutnya dalam keadaan tidak koheren, didorong oleh hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Mereka bimbang tentang email, marah dalam kesesakan lalu lintas, mengadu tentang rakan sekerja dan merasakan kekurangan apabila membayar bil. Mereka mengambil 1 langkah ke hadapan dan 10 langkah ke belakang. Mereka menghantar pesanan yang bercampur aduk kepada alam semesta. Mereka memberitahu medan kuantum, saya mahu kelimpahan, tetapi kemudian mereka menghabiskan sepanjang hari menyiarkan frekuensi kekurangan. Perubahan sejati berlaku apabila keadaan koheren baru anda menjadi keadaan lalai anda. Ia bukan sesuatu yang anda lakukan selama beberapa minit sehari. Ia adalah siapa anda menjadi sepanjang hari. Petunjuk sebenar bahawa anda telah berubah bukanlah apabila anda mendapat pekerjaan baru atau pasangan baru. Petunjuk sebenar adalah apabila situasi yang sama yang pernah mencetuskan kemarahan atau ketakutan dalam diri anda kini tidak lagi mempunyai kuasa ke atas anda. Anda tidak lagi bertindak balas dari program bawah sedar yang lama. Anda telah mengekalkan keadaan dalaman yang baru dengan begitu konsisten sehingga ia menjadi lebih biasa kepada anda daripada keadaan lama anda. Pada ketika itu, anda tidak lagi mencipta. Anda telah menjadi ciptaan itu. Realiti luaran kemudiannya akan berubah sebagai kesan sampingan yang tidak dapat dielakkan dari siapa anda yang baru. Anda tidak mengejar realiti baru. Anda menariknya melalui daya tarikan magnetik dari keadaan dalaman anda yang koheren dan stabil. Bagaimana anda boleh memulakan proses ini dengan cara yang praktikal? Anda tidak memerlukan bengkel yang mahal atau retreat yang panjang. Alat yang paling berkuasa untuk mencipta koheren dalaman tersedia untuk anda pada setiap saat dan ia benar-benar senyap. Ia adalah nafas anda. Nafas anda adalah jambatan antara dunia sedar dan tidak sedar, antara minda dan badan. Apabila anda berada dalam keadaan tertekan, nafas anda menjadi pendek dan cepat mengaktifkan sistem saraf simpatetik anda, iaitu tindak balas lawan atau lari. Ini menghantar isyarat bahaya ke seluruh badan anda, mewujudkan keadaan tidak koheren. Sebaliknya, apabila anda secara sedar memperlahankan dan mendalamkan nafas anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik anda, iaitu sistem rehat dan pencernaan. Ini menghantar isyarat keselamatan dan ketenangan ke setiap sel dalam badan anda. Mari kita lakukan satu ritual senyap yang mudah sekarang. Di mana sahaja anda berada, duduk atau berdiri dengan tegak. Tutup mata anda jika anda selesa. Sekarang, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung anda. Kira hingga 4. 1, 2, 3, 4. Tahan nafas anda kira hingga 4. 1, 2, 3, 4. Dan sekarang, hembus nafas perlahan-lahan melalui mulut atau hidung anda kira hingga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita ulangi. Tarik nafas 4 kiraan, tahan 4 kiraan,
Hembus nafas 8 kiraan. Teruskan corak ini untuk beberapa pusingan lagi. Apa yang anda lakukan dengan pernafasan sedar ini yang dikenali sebagai pernafasan kotak atau pernafasan fisiologi adalah lebih daripada sekadar menenangkan diri. Anda secara aktif mengubah kimia badan anda. Anda mengurangkan tahap kortisol. Anda meningkatkan variabiliti kadar jantung anda yang merupakan penunjuk utama koheren jantung otak. Apabila jantung anda berdegup dalam irama yang koheren, ia menghantar isyarat yang kuat kepada otak, memberitahunya bahawa anda selamat. Otak kemudiannya mula menghasilkan neurotransmitter yang menenangkan dan kreatif. Inilah langkah seterusnya dan yang paling penting. Semasa anda bernafas seperti ini, bawa perhatian anda ke pusat jantung anda dan dengan sengaja bangkitkan emosi yang tinggi. Mungkin ia adalah rasa syukur untuk sesuatu yang mudah, seperti udara yang anda sedut atau hingga kehangatan matahari. Mungkin ia adalah perasaan cinta terhadap haiwan peliharaan, anak atau alam semula jadi. Rasakan emosi ini dengan sepenuhnya. Biarkan ia memenuhi dada anda dan merebak ke seluruh badan anda. Gabungan pernafasan yang perlahan dan emosi yang tinggi ini adalah formula ajaib untuk koheren segera. Anda sedang menyelaraskan sistem saraf autonomi anda, sistem hormon anda dan sistem imun anda. Anda sedang mengubah medan elektromagnet badan anda menjadi magnet yang kuat untuk realiti yang sepadan dengan perasaan itu. Jadikan ini ritual senyap harian anda. Lakukan selama 5 minit pada waktu pagi sebelum anda melihat telefon anda. Lakukan selama beberapa minit di dalam kereta anda sebelum mesyuarat penting. Lakukan sebelum anda tidur. Jangan bagi tahu sesiapa. Ini adalah kerja dalaman anda. Ini adalah latihan rahsia anda untuk menjadi tuan kepada keadaan dalaman anda. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang mengundi untuk identiti baru anda. Anda sedang mengukir laluan saraf baru. Anda sedang menghantar isyarat yang jelas dan koheren ke medan kuantum. Dan anda melakukannya dalam kesunyian yang suci, di mana kuasa sejati berada. Semasa anda mengamalkan transformasi senyap ini, anda akan menghadapi cabaran terbesar dalam perjalanan ini, iaitu keraguan. Akan ada hari, minggu atau mungkin bulan di mana anda melakukan kerja dalaman ini dengan tekun, tetapi realiti luaran anda kelihatan tidak berubah. Inilah ujiannya. Ini adalah kekosongan atau void, satu tempoh jeda di antara pemergian identiti lama dan penjelmaan sepenuhnya identiti baru. Otak anda yang ketagih kepada maklum balas segera dari dunia luar akan mula panik. Ia akan berkata ini tidak berkesan, tiada apa yang berlaku. Anda membazirkan masa anda, kembali kepada cara lama yang anda tahu. Inilah saat di mana 90 mulai memperat orang menyerah. Mereka tidak dapat menahan ketidakselesaan kerana tidak melihat bukti luaran. Keperluan mereka untuk pengkesahan segera mengatasi kepercayaan mereka terhadap proses yang tidak kelihatan. Mereka berhenti melakukan kerja dalaman, kembali kepada tabiat lama dan dengan itu membuktikan kepada diri mereka sendiri bahawa perubahan itu memang mustahil. Mereka tidak menyedari bahawa mereka telah berhenti betul-betul di garisan penamat. Memahami apa yang berlaku pada tahap biologi dan kuantum pada fasa ini adalah sangat penting. Walaupun anda tidak melihat apa-apa di luar, perubahan yang besar sedang berlaku di dalam. Menurut bidang epigenetik, keadaan dalaman anda yang berterusan, fikiran dan perasaan yang anda amalkan sedang menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda. Isyarat-isyarat ini secara literalnya boleh mengaktifkan gen-gen baru dan menyahatifkan gen-gen lama. Anda sedang mengubah ekspresi genetik anda dalam masa nyata. Anda sedang membina semula badan anda dari dalam keluar untuk menjadi avatar fizikal bagi realiti baru anda. Proses ini memerlukan masa.
Ia seperti membina sebuah bangunan pencakar langit. Asasnya perlu dibina jauh di bawah tanah, tersembunyi dari pandangan untuk masa yang lama sebelum tingkat pertama mula kelihatan di atas tanah. Pada masa yang sama, dalam medan kuantum, tenaga anda yang konsisten dan koheren sedang menarik sumber, peluang dan orang yang bergetar pada frekuensi yang sama. Alam semesta sedang menyusun semula dirinya untuk anda. Ia sedang mengatur pertemuan yang tidak dijangka, idea yang tiba-tiba dan kebetulan yang kelihatan ajaib. Tetapi semua ini berlaku di sebalik tabir, dalam dimensi yang tidak dapat anda lihat. Untuk ia muncul dalam realiti 3D anda mesti mengekalkan frekuensi anda dengan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi, walaupun dalam ketiadaan bukti. Jadi, bagaimana anda mengharungi kekosongan ini? Anda mesti jatuh cinta dengan proses itu sendiri, bukan hanya hasilnya. Anda mesti mencari kegembiraan dalam ritual senyap anda. Anda mesti meraihkan kemenangan dalaman seperti saat anda memilih untuk tidak bertindak balas terhadap pencetus lama, atau saat anda berjaya mengubah mood anda dari takut kepada syukur. Kemenangan-kemenangan kecil ini adalah bukti yang anda perlukan. Ia menunjukkan bahawa anda sedang menjadi orang yang berbeza. Percayalah bahawa jika anda mengubah personaliti anda akan mengubah realiti pribadi anda. Ia adalah hukum. Jangan terpedaya dengan deria anda yang hanya boleh melihat masa lalu. Dunia luaran anda adalah cetakan realiti semalam. Teruslah siarkan isyarat masa depan anda dari dalam diri anda. Dan lambat laun, realiti anda tidak mempunyai pilihan selain untuk mengejarnya. Kekal dalam kesunyian, kekal dalam kepercayaan, keajaiban sedang dalam perjalanan. Kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita, tetapi ini sebenarnya adalah permulaan perjalanan sejati anda. Mesej utama yang ingin saya sampaikan adalah mudah, tetapi sangat mendalam. Kuasa paling besar yang anda miliki terletak pada keupayaan anda untuk berubah secara senyap dari dalam keluar. Kita telah belajar bahawa desakan budaya untuk menghebahkan setiap langkah transformasi kita adalah satu perangkap yang menyebarkan tenaga kita dan mencari pengesahan dari luar, satu tabiat identiti lama yang terdesak. Perubahan sejati tidak memerlukan penonton. Ia memerlukan koheren dalaman. Kita telah meneroka bagaimana sains menyokong konsep ini. Neuroscience menunjukkan bahawa anda sedang membina semula otak anda secara senyap melalui pengulangan keadaan dalaman yang baru. Fizik kuantum mengajar kita bahawa realiti anda adalah cerminan frekuensi anda yang koheren, bukan pengumuman anda yang lantang. Medan kuantum bertindak balas kepada siapa anda menjadi, bukan apa yang anda katakan anda akan jadi. Kunci kepada semua ini adalah koheren, penyelarasan sempurna antara fikiran, perasaan dan badan anda. Apabila anda menyiarkan isyarat yang jelas dan stabil, alam semesta tidak mempunyai pilihan selain menghantar realiti yang sepadan. Dan alat yang paling mudah dan berkuasa untuk mencapai koheren ini adalah nafas anda yang diamalkan dalam ritual senyap. Akhirnya, kita telah menangani cabaran terbesar, iaitu mengharungi keraguan dan kekosongan apabila perubahan luaran belum kelihatan. Di sinilah kepercayaan anda diuji. Di sinilah anda mesti memilih untuk mempercayai proses yang tidak kelihatan lebih daripada realiti 3D yang lapuk. Anda mesti ingat bahawa perubahan sedang berlaku pada tahap selula dan energetik jauh sebelum ia dapat dilihat oleh mata kasar. Jadi inilah cabaran saya untuk anda. Pilih satu aspek dalam hidup anda yang anda ingin ubah. Mungkin ia kesihatan anda, kewangan anda atau hubungan anda. Untuk 30 hari akan datang, jadikan ia rahsia suci anda. Jangan bagi tahu sesiapa pun. Jangan siarkan apa-apa mengenainya.
Sebaliknya, curahkan seluruh tenaga anda untuk menjadi orang yang telah pun mencapai perubahan itu secara senyap. Gunakan ritual pernafasan untuk merasai emosi keadaan baru itu setiap hari. Apabila anda berinteraksi dengan dunia, bertindaklah dari identiti baru ini. Apabila keraguan muncul, kembali kepada kesunyian dalaman anda dan ingatkan diri anda tentang siapa anda sedang menjadi. Lupakan tentang pengesahan luaran. Jadilah sumber pengesahan anda sendiri. Jatuh cinta dengan proses menjadi tuan kepada dunia dalaman anda. Kerana apabila anda melakukannya, dunia luaran akan tunduk kepada kehendak anda dengan cara yang kelihatan ajaib, tetapi sebenarnya adalah sains. Anda memegang kuasa untuk mencipta realiti yang paling liar dalam impian anda. Kuasa itu tidak dijumpai di luar sana, dalam like dan komen orang lain. Ia sentiasa ada di dalam diri anda, menunggu dalam kesunyian. Sekarang pergi dan gunakannya.